Jadi insyaAllah hari ini saya akan teruskan sedikit tazkirah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Okay. Sebelum tu mungkin ramai dah tahu dah kisah Nabi Ibrahim AS sebab Nabi Ibrahim AS adalah salah satu Nabi Ulil Azmi. Nabi Ulil Azmi ni antara Nabi yang diuji paling berat sekali. Antaranya Nabi Ibrahim AS. Okay. Sebab apa Nabi Ibrahim AS ni dikategorikan sebagai Nabi Ulil Azmi? Sebabkan ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ni sangat-sangat dahsyat. Antaranya cerita kisah Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, dan selain itu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang terpaksa bunuh anak dia, dan banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim AS ni antara Nabi yang diuji begitu berat. Mungkin hari ini kita tengok kan, kita sebagai umat Islam ataupun orang Islam yang setiap hari ada je ujian ataupun cabaran kita sendiri. Mungkin dari segi kewangan, mungkin dari segi kerja ataupun tekanan emosi dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak tengok kisah Nabi Ibrahim AS, bagaimana Nabi Ibrahim AS ini diuji dan kebergantungan Nabi Ibrahim AS ni kepada Allah SWT. Yang Allah ni akan bantu Nabi Ibrahim AS. Okay. Seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim AS ni antara Nabi yang antara kisahnya, kisah Nabi Ibrahim AS adalah ketika beliau mendapat wahyu dan kemudiannya berdakwah kepada masyarakat atau kaumnya pada ketika itu. Okay. Kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS ni, pada mulanya beliau ni mendapat wahyu dan daripada Jibril AS. Dan pada ketika itu beliau ni, kaumnya ketika itu memang mempercayai berhala, ataupun kalau kita tengok sekarang ada patung ataupun berhala yang kiranya besar, yang orang percaya berhala itu adalah Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim ni tak percaya. Dan satu ketika itu Nabi Ibrahim melihat matahari ataupun melihat bulan. Bulan pun ada masa dia akan tenggelam. Dia tak percaya bahawa matahari ataupun alamnya adalah Tuhan. Dan kemudiannya Nabi Ibrahim mendapat wahyu, dan pertama sekali Nabi Ibrahim sampaikan dakwah ataupun Islam ataupun tauhid kepada keluarganya sendiri, iaitu ayahnya yang bernama Azar. Ayah dia pun bukan orang yang biasa, orang yang sembah berhala dan juga buat berhala. Masya Allah. Kalau kita tengok kan, macam mana Nabi Ibrahim AS nak sampaikan dakwah ataupun nak sampaikan tauhid ketuhanan yang betul kepada ayahnya pun dengan cara yang berhemah. Tapi kalau kita tengok apa yang respon daripada ayahnya, iaitu Azar, ayahnya tak percaya, ataupun ayahnya kata ayahnya lebih percaya kepada Tuhan yang, sebabkan tradisi pada zaman itu adalah mempercayai patung berhala yang memang takkan ada Tuhan lain selain daripada patung dan berhala. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim AS teruskan seterusnya dengan dakwah secara lain pula, iaitu akhirnya pada ketika seterusnya Nabi Ibrahim pergi kepada untuk membuat satu cara lain, sebabkan keluarganya seperti ayahnya tak terima, dan kemudiannya dia nak pergi ke satu kuil. Kuil tu pada ketika itu ada satu perayaan ataupun orang panggil kiranya jamuan dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang Nabi Ibrahim buat adalah Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala yang ada ketika itu. Ketika mana orang tengah pada sebelum malam tu, Nabi Ibrahim, kiranya orang-orang kat situ tengah berseperia dan sebagainya, malam tu Nabi Ibrahim datang untuk pecahkan berhala. Berhala banyak, ada patung besar patung ni, tapi ada satu patung yang Nabi Ibrahim ni tak pecahkan. Dia pecahkan guna kapak. Iaitu patung Raja Namrud. Dan keesokan harinya, kita tengok orang-orang datang ke kuil tu dan melihat. Pelik lah, sebabkan
kita tengok tiba-tiba patung semua hancur habis dihancurkan. Akhirnya ada orang kata mesti Nabi Ibrahim ni yang buat, sebab Nabi Ibrahim je yang tak percaya kepada patung semua ni, sebab dia tahu yang Ibrahim ni ada Tuhan yang lebih buat. Okay. Akhirnya panggillah Nabi Ibrahim datang berjumpa dan Raja Namrud pada ketika tu raja yang paling kuat lah, paling hebat. Dan dia nak tengok bahawa Nabi Ibrahim ni adalah Tuhan Nabi Ibrahim ni lagi kuat dan sebagainya kan. Kemudian datang Namrud, Raja Namrud. Raja Namrud ni dia tahu bahawa Nabi Ibrahim ni kiranya yang buat semua ni, yang hancurkan patung-patung lain dan sebagainya. Dan dia nak tunjukkan bahawa Namrud ni adalah raja yang kuat bagi dia itu. Raja yang kuat, ada kekuasaan dan sebagainya. Dengan kesombongan Raja Namrud ni, akhirnya dia nak suruh orang-orangnya untuk buat satu hukuman yang paling berat sekali pada diri tu. Kalau macam kita tahu, Raja Namrud ni raja yang kira bengis, yang kalau hukuman tu memang berat, ada yang sampai pancung kepala dan sebagainya. Tapi dia nak kerahkan orang ni untuk buat satu hukuman yang paling berat. Dan akhirnya selepas beberapa hari terfikir Raja Namrud ni untuk buat satu hukuman, iaitu membakar Nabi Ibrahim dalam api yang besar, api yang marak, api yang memang pagi tu sangat kuat, sangat besar. Jadinya kalau kita tengok dalam berapa hari selepas tu, ramailah orang-orang ataupun tentera-tentera daripada Raja Namrud ni menyediakan sampai keluarkan kos banyak, mahal lah dia nak cari bahan-bahan, nak cari unggun, nak buat api begitu besar begitu untuk hukuman kepada Nabi Ibrahim AS yang telah menghancurkan berhala, dan nak tunjukkan bahawa Namrud ni adalah seorang raja ataupun Tuhan kali itu yang paling kuat. Tapi kalau kita tengok dalam seterusnya, apa yang jadi pada hari yang Nabi Ibrahim ni diuji ataupun ketika beliau nak dihukum, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam kata kat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku datang ni untuk menolongmu. Nabi Ibrahim, Jibril kata kat Nabi Ibrahim bahawa aku akan hancurkan semua ni. Tapi apa yang Nabi Ibrahim ni kata kepada orang-orang atau kata kepada malaikat Jibril bahawa dia tak perlukan pertolongan malaikat Jibril. Dia hanya mahukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim ni tetap yakin dan iman dia, masya-Allah, memang hebat, memang kuat. Walaupun dia tahu hukuman ni memang, bayangkan dia tahu dah hukuman dia adalah kena masuk dalam ataupun disampak ke dalam api. Dan kali dia itu disampakkan daripada jauh, sebabkan api yang marak tu, api yang besar tu, orang-orang tentera memang tak boleh dekat sebabkan api yang begitu kuat. Akhirnya mereka berfikir untuk buat satu orang panggil, kalau zaman dahulu dia panggil macam pelontar gerasi daripada jauh untuk campakkan ke dalam api tu. Jadinya Nabi Ibrahim dicampakkan daripada jauh ke dalam api tu. Dan setelah kita tengok kan, memang ujian ni memang berat lah sebenarnya. Sebab kita tahu api memang kalau kita kena bakar kan, kalau kita kena bakar dengan api ataupun tersentuh sikit api, rasa pedih. Sebab kalau kita tahu Nabi Ibrahim kena campak sampai dalam api yang begitu marak, begitu besar sekali. Sangat-sangat sakit kan kalau kita tahu kan. Tapi kalau tengok dalam surah Al-Anbiya, boleh cek dalam surah Al-Anbiya ayat ke-68 ayat 69. Kisah Nabi Ibrahim AS ni yang mana beliau ni dicampakkan ke dalam api dan kemudiannya dia mohon kepada Allah SWT kan, selamatkanlah aku daripada ujian yang berat ni. Dan
Allah berfirman dalam surah Ibrahim juga, surah Ibrahim ayat ke-69, yang mana, wahai api, jadikanlah kamu dingin dan selamat sejahtera buat Ibrahim AS. Allah perintahkan api ni menjadi sejuk. Api menjadi sejuk sebabkan perintah Allah SWT. Dan selepas saja Nabi Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api yang tu marak tu, orang-orang lain seronok lah, orang lain suka sangat. Itulah dia kata apa, Namrud ni Tuhan, Namrud ni adalah raja yang paling kuat ataupun Tuhan yang patut disembah. Dan betapa sombongnya Namrud ni, dia kata dia nak tengok beberapa hari lepas tu, nak tengok debu mayat Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, sebabkan dia nak tahu bahawa betul-betul tak dia mati ke tak. Dan selepas beberapa hari kita tengok mereka tunggu kan, mereka tunggu ketika itu dekat istana Raja Namrud memang bersorak lah, sukaria dia gembira, dia rasa sombong ataupun rasa dia Tuhan, Namrud Tuhan, dan orang-orang lain pun sembah kan. Akhirnya selepas beberapa hari mereka semua pergi ke tempat unggun api yang dibakar Nabi Ibrahim AS tu dan melihat bahawa macam mana Nabi Ibrahim tu mati atau tidak kan. Dengan izin Allah SWT, disebabkan api menjadi sejuk, Nabi Ibrahim AS duduk saja dekat kawasan api tu. Dan kita nampak bahawa Tuhan Ibrahim, orang semua nampak bahawanya Namrud ni bukan Tuhan. Sebabkan Nabi Ibrahim ni masih hidup lagi. Nak kata kat situ betapa hebatnya kuasa Allah SWT yang menolong Nabi Ibrahim AS untuk teruskan hidup. Walaupun yalah, kalau kita manusia biasa ataupun orang biasa, kalau kita dibakar ataupun dimasukkan dalam tempat yang panas, pasti akan mati lah sebenarnya. Tapi akhirnya orang-orang terkejut apa yang berlaku kan, bahawa Nabi Ibrahim AS masih lagi hidup dan masih lagi dalam keadaan yang boleh bernafas dan sebagainya kan. So nak kaitkan dengan ayat tadi kan, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-68, bahawanya Nabi Ibrahim ni dia tetap juga untuk bergantung ataupun beriman kepada Allah SWT, walaupun keluarga ataupun ayahnya sendiri tak menerima apa yang disampaikan, ataupun orang-orang kepada kita itu sampaikan cakap dia ni bukan Tuhannya bukan wujud dan sebagainya kan. Tapi Nabi Ibrahim AS ni tetap juga yakin bahawa Allah tu akan bantu ni. Dan macam kita sekarang kan, kalau kita kait dengan analogi api kan, api tu sebenarnya sakit kan kalau kita kena ataupun terasa kan. Api sifatnya pedih. Macam itulah ujian kita sebagai umat Islam ataupun orang Islam hari ini, macam mana kita diuji dengan berbagai perkara kan. Api ujian apa? Ujian tekanan, ujian dari segi berbagai perkara yang menyebabkan kita rasa kita ni tak ada tempat lagi untuk bergantung. Tapi Allah SWT sentiasa membuka ataupun memberikan kita jalan sebenarnya jika kita bergantung kepada Allah SWT. Dan dalam surah Al-Baqarah juga Allah SWT berfirman, wala tahinu wala tahzanu intahumul a'lau in kuntum la ta'lamun. Di mana janganlah kamu berasa sedih dan janganlah kamu bersedih kerana kamu ni orang-orang yang beriman. Janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu berasa lemah kerana kamu ni adalah orang yang beriman. Ayat tu adalah salah satu penguat untuk kita ni untuk bergantung pada Allah SWT. Walaupun kita diuji dan dengan berbagai perkara, tapi kita tetap juga ada Allah untuk kita sentiasa kuat dan juga teruskan kehidupan. Dan bila kita tahu kan yang mana Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang kiranya diuji dengan berbagai perkara lagi, antaranya kisah yang tadi tu kan, kisah bila dibakar. Dan kalau kita tengok daripada kisah tersebut, antara pengajaran ataupun yang kita boleh ambil ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim AS ni, antaranya adalah beliau ni tetap juga
Yang pertama, beliau ni sebagai Nabi, beliau ada tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Dan akhirnya beliau tetap juga sampaikan. Walaupun ayahnya menolak, walaupun keluarga ataupun kaum yang menolak, tapi beliau tetap sampaikan ataupun beliau tetap juga kata perkara yang betul, perkara yang benar. Macam tu juga kita hari ini sebagai siapa saja, sebab untuk kita sampaikan walaupun ada satu kata kan, sampaikanlah kebenaran walaupun ia rasa pahit. Kepahitan tu memang sakit ataupun pedih kan, tapi once kita berikan peringatan ataupun berikan teguran, dari situlah kita dapat sampaikan ataupun dapat berikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah bagaimana Nabi Ibrahim AS ni menggunakan fikiran ataupun kuat ataupun iman sendiri untuk bergantung pada Allah walaupun di titik yang terendah kan. Sebabkan kita tahu pada zaman Nabi Ibrahim tu tak ada Tuhan lain lah. Tuhannya kiranya mereka sembah berhala dan sebagainya, tapi mereka Nabi Ibrahim AS tetap juga bergantung kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah dalam hidup kita ni, walaupun dalam masa yang mungkin ada yang muda, ada yang dewasa dan ada yang warga emas dan sebagainya kan, setiap fasa-fasa hidup kita ni pasti akan diuji dengan pelbagai perkara, dan setiap ujian tu Allah nak tengok siapa paling baik amalannya. Kalau kita rasa ujian kita dah berat, tapi kita tengoklah kisah-kisah ataupun sirah-sirah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW kan, antara ujian yang berat seperti mana beliau baginda di ketika berdakwah di kota Taif kan. Macam mana Nabi Muhammad SAW ni diuji yang ya Allah, di balik batu sampaikan belecak-lecak kaki beliau, kaki baginda Nabi SAW. Tapi hari ini kita mungkin taklah diuji begitu berat kan. Bukanlah sebab semua orang ada ujian masing-masing, tapi kita tahu bahawa bila kita baca sirah-sirah ataupun kisah Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi Ulul Azmi yang begitu berat ujiannya, kita terfikir bahawa aku ni masih lagi diberikan kekuatan, ataupun aku ni masih lagi hari ini masih lagi mungkin pagi tadi dapat makan ataupun dapat datang ke tempat kerja dan sebagainya kan. Patutnya kita mensyukuri sebabkan iman kita hari ini masih terjaga dan sebagainya, dan juga ada masa untuk teruskan kehidupan kan. So dalam masa yang ada ni, insyaAllah kan, kita sama-sama jaga keimanan kita, jaga keimanan orang sekeliling kita. Dan ada satu doa yang Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran juga, dalam surah Ibrahim ayat ke-40, yang mana doa ini yang kita boleh amalkan juga untuk meneguhkan iman kita ataupun iman menjaga iman kepada keluarga keturunan kita. Di mana Nabi Ibrahim yang doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, dan demikian juga zuriat kami, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Antara doa yang tuan-tuan ataupun puan ataupun yang melihat ni kan, boleh amalkan juga untuk selepas solat ke, untuk meneguhkan iman kita di hari yang penuh cabaran hari ni kan. Kalau kita tengok bagai perkara yang berlaku, antaranya ialah isu semasa, antaranya yang berbagai perkara kalau dari segi pelajar-pelajar sekolah, macam mana silap mereka dan sebagainya kan. Jadi ni kita sebagai ayah ataupun ibu ataupun mungkin
yang masih belajar dan sebagainya ataupun kerja ke, kita minta kepada Allah ni, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat. Sebab solat ni adalah yang agama, yang mana kita perlu jaga setiap hari kan, 5 kali solat. Maka nak minta kepada Allah ni, berikan kita kekuatan untuk menjaga iman kita, menjaga tauhid kita di dalam fasa yang mana kita ni memang akan diuji setiap hari. Mungkin hari ni iman kita kuat kan. Iman kan ada masa naik, ada masa turun. Itulah kita nak minta kepada Allah ni untuk kita diberikan kekuatan untuk mendirikan solat, dan juga mungkin anak-anak perempuan ke ataupun cucu ke dan sebagainya, kita nak mereka pun sama-sama juga menjaga keimanan. Dan dalam ayat tu, dalam doa tu kata, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Nak Allah perkenankan doa kita. Kalau cerita mengenai doa ni adalah salah satu senjata bagi umat Islam kan. Jika kamu berdoa, pasti Allah akan perkenankan doa kamu. Jadi kita ada ujian, ada sabaran. Di situlah kita bergantung harap pada Allah. Mungkin kita baca doa mungkin ada banyak doa, dan salah satu doa tadi. Dan yang paling best sekali adalah tuan-tuan boleh baca doa yang mana doa yang tuan-tuan faham doa tu. Boleh rasa feel bila baca doa tu. Contoh doa yang mana doa bahasa Melayu ke. Dan bila mana kita baca doa tu, sebabkan doa tu adalah salah satu tempat ataupun kita berharap pada Allah kan. Sebab kita minta pada Allah. Dan kita kena yakin bahawa setiap doa-doa yang kita panjatkan itu Allah akan kabulkan. Kalau kita rasa kenapa Allah tak kabulkan doa aku ni, kita kena sentiasa tengok dengan hikmah. Mungkin hari ni kita doa rezeki kan, minta rezeki. Ya Allah, berikanlah aku kejayaan ataupun berikanlah aku rezeki ataupun dapat sekian-sekian kan, dapat duit ke ataupun dapat kereta ke, dapat hal dunia kan. Kita nak kan hal dunia, tapi mungkin Allah tak bagi lagi sekarang, mungkin nanti akan datang. Ataupun mungkin ada, kalau dari sini mungkin ada yang nakkan jodoh ataupun nakkan family baik ke dan sebagainya kan. Kita kena minta kepada Allah SWT. Minta kepada Allah SWT dengan salah satunya antara doa kan, doa yang paling mustajab. Waktu doa paling mustajab adalah ketika waktu sepertiga malam. Mungkin salah satu waktu tu kita boleh doa, dan juga pada waktu sekarang kan, antaranya waktu duha. Waktu duha ni mungkin ada yang sempat untuk solat duha. Gunakan masa ni untuk doa kepada Allah SWT, dan mungkin solat duha ke dan sebagainya kan. Jadinya untuk rumuskanlah kisah Nabi Ibrahim AS ni yang kita dapat lihat kan, secara keseluruhannya kan, banyak cerita Nabi Ibrahim AS ni yang mengajarkan kita bahawa sebagai umat Islam ni memang kita kena yakin pada Allah SWT. Kisah lain pula antaranya kisah beliau Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail AS kan. Macam mana pengorbanan Nabi Ibrahim AS ni yang mengikut perintah Allah, walaupun anak dia sendiri yang dia kena sembelihan. Jadinya pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi-Nabi yang lain pun yang kita perlu ambil pengajaran sebenarnya, ambil ibrah supaya kita ni ada panduan dalam hidup kita dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam semasa dan sebagainya. Jadi kalau antara kisah lain juga, di mana Nabi Ibrahim AS ni diuji dengan salah satu anak dia yang perlu disembelihan, tapi Allah tukar dengan kibas. So itulah yang kita nak ambil pengajaran dan sebagainya kan. Okay. Jadinya okay. Okay. Kita sambung sikit lagi.
dalam kita tengoklah kisah Nabi Ibrahim AS dan kita tengok juga pelbagai kisah lagi yang kita boleh ambil ibrah kan. Uh, okay. Dalam kisah Nabi Ibrahim juga antaranya kita boleh tengok bahawa Nabi Ibrahim AS adalah, kita tahu Nabi yang kiranya Nabi Azmi, Nabi yang kuat kan. Nabi yang kuat ataupun diterima ujian yang begitu dahsyat. Jadi kalau hari ini kita belajar, tetap juga belajar, tetap juga mengambil pengajaran. Semua nak jadi ada tips tak lagi? Okay. Ada tips tak banyak? Okay. Iman ni ya kita tahu kan, ada masa naik, ada masa turun kan. Jadi ada tips lah untuk kita menjaga iman ni, antaranya mungkin banyak orang bagi tips yang lain, tapi yang kita tengok yang paling penting adalah yang pertama, kita ni memang perlu ada kawan-kawan ataupun uh, circle ataupun lingkungan yang baik. Macam mana kita hari ni nak menjaga iman macam Nabi Ibrahim AS kan. Jadi kita ni memang kena ada support dan sebagainya kan. Macam sekarang ni tuan-tuan puan-puan ada satu platform macam ni kan, untuk kita dengar, untuk kita ambil ilmu dan sebagainya kan, untuk kita ambil ilmu supaya menjadi panduan dalam hidup kita. Dan menuntut ilmu ni adalah salah satu perkara yang penting juga, dan ganjarannya begitu besar kan. Kalau hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya untuk bersyukur. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya meneguhkan iman kita. Yang kedua tu adalah kita mohon doa kepada Allah supaya meneguhkan iman kita. Antara doa yang boleh diamalkan adalah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wala tu'atik. Ya Allah, ya Allah yang bolak-balikkan hati kan. Hati kita ni sentiasa bolak-balik. Ada masa bersemangat, ada masa kuat, ada masa boleh solat berjemaah kalau bagi lelaki kan. Ada masa lalai sikit kan. Hati manusia bolak-balik. Jadi kita nak minta Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wala tu'atik. Yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Yang minta kepada Allah ni supaya hati bolak-balik ni sentiasa taat kepada Allah. Sentiasa taat kepada Allah dan juga sentiasa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wala tu'atik. Taat kepada Allah dan menjaga iman kita kan. Okay. Dan yang ketiga, cara untuk menjaga iman juga adalah kita ni sentiasa untuk melazimi majlis ilmu dan juga seperti ini kan antaranya, ataupun yang berkelapangan untuk pergi ke masjid, surau ke, untuk dengar tasbih ataupun sebagainya, supaya kita sentiasa ada diberikan peringatan untuk kita berada dalam landasan yang betul. Ibarat macam kita pergi travel ataupun naik kereta api ke apa kan, kita ada landasan, kita nak ada tujuan kita nak pergi mana kan, ada tujuan kita nak pergi satu-satu tempat. Begitu juga dalam kehidupan kita ni, kita pun ada panduan juga ke mana kita nak pergi sebenarnya dalam hidup kita ni. Jadinya antara panduan kita adalah dengan belajar agama dan juga dengan Al-Quran dan As-Sunnahan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis dan sebagainya, supaya kita ada tempat untuk kita ikut. Okay. Dan yang keempat, yang terakhir, antara jaga iman juga bagi pengalaman saya sendiri kan, mungkin tuan-tuan pun sama kan, adalah dengan kita ni membaca Al-Quran dan memahami ayat Al-Quran. Baca, kita selalu, mungkin ada orang dia baca Al-Quran, baca setiap hari, alhamdulillah kan, baca, mungkin malam-malam baca surah Al-Mulk, ataupun pagi-pagi baca surah ke, ataupun malam-malam ke, ada masa-masa spesifik. Jadi kita peruntukkan juga masa baca Quran dan juga kita memahami ayat Quran, supaya apa yang
panduan daripada Al-Quran tu, kisah-kisah Nabi Ibrahim pun ada juga dalam Al-Quran untuk kita ambil pengajaran dan kita jadikan panduan. Okay. Okay. Jadi sifat Nabi Ibrahim yang boleh dekat. Okay. Sifat Nabi Ibrahim yang kita contohi. Okay. So antara sifat Nabi Ibrahim yang kita boleh contohi adalah bagaimana Nabi Ibrahim ni yang pertama lah. Sifat Nabi Ibrahim ni adalah yang kita tahu Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang ulul azmi kan. Nabi yang teguh ataupun Nabi yang diuji dengan begitu berat. Antara sifatnya adalah kita ni sentiasa bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah SWT dan mencontohi sifat Nabi Ibrahim ni yang mana dia yang kedua adalah Nabi Ibrahim ni kan sanggup berkorban untuk agama dia. So, walaupun dia kena dia perlu sembelih anak dia tapi dia tetap juga jalankan walaupun dia tahu benda tu pelik kalau zaman sekarang kan. Bayangkan kita ni seorang ayah kan. Ayah ni tiba-tiba ada orang call, anak kamu ni perlu disembelih. Tak logik kan. Tapi apa yang Nabi Ibrahim buat, Nabi Ibrahim tetap juga buat. Sebabkan itu adalah perintah Allah SWT. Macam itulah kita hari ini sebagai orang Islam, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh kan. Kita ni kadang-kadang manusia kan. Kadang-kadang kita ada orang mungkin tak zaman sekarang kan nak kata berkaitan dengan solat kan. Solat pun tak semua orang buat. Ataupun Alhamdulillah mungkin hari ni kita jaga solat kan. Tapi orang kat luar sana ada juga yang tinggal solat, ada juga yang mungkin mereka ni solat tapi mungkin ketika ada orang je. Okay. Dan sebagainya kan. Kalau tengok satu posting yang kawan saya share kan, yang kaitan dengan ada orang share, dia confess bahawa kawan ni situasi kat universiti sebenarnya. Bagaimana kawan dia ni kiranya satu bilik satu bilik. Dan apa yang kawan ni seorang ni kiranya orang yang kiranya rajin beribadat kan, bangun tahajud ataupun selalu solat tepat waktu kan. Dan kawan ni seorang ni yang confess ni dia selalu kata macam pelik kenapa nak selalu ajar solat dan sebagainya ataupun kenapa nak rajin sangat beribadah ni kan. Dan dia kata kat situ juga tak apalah kan, aku tinggal solat subuh, solat nanti aku buatlah waktu-waktu yang aku suka kan. Padahal kita tahu kan adalah perkara yang wajib yang kita kena buat pada waktunya kan. Subuh pukul berapa kan, 6 contoh, maghrib pukul 7 lebih macam tu kan. Tapi kadang-kadang inilah manusia kan, dia tak nampak betapa pentingnya solat itu dan dia ambil remeh kan. Jadi kita minta kepada Allah SWT untuk menjaga diri kita, kawan-kawan ataupun rakan-rakan kita, orang yang kita kenal, family dan sebagainya kan, supaya kita sentiasa diberikan hidayah kepada Allah SWT. Hidayah ni kita kena minta. Sebab hidayah ni bukan datang, okay hari ni hidayah datang. Tak. Kita kena minta kepada Allah SWT untuk datang, untuk dapatkan hidayah tu. Kalau kita minta, InsyaAllah kita minta sama-sama. Okay, so mungkin sebagai penutup, moga-moga apa yang saya cuba untuk sampaikan pada hari ini ada manfaatnya untuk tuan-tuan perempuan semua amalkan dan jadi panduan kita semua. Dan sebelum tutup, boleh saya buka soalan-soalan yang boleh tuan-tuan tanyakan soalan dan yang boleh saya jawab. Okay. So kalau macam tu saya sebutkan dulu apa yang kita dapat pada hari ini kan. Yang pertama, kita tahu kisah Nabi Ibrahim AS ni banyak ujiannya. Dan antara ujiannya adalah
kita lagi yang dibakar dalam api yang begitu marak kan. Jadi kita ambil ibrah bahawa apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS ni salah satu perkara yang kita perlu pelajari dan kita uh, kuatkan diri kita untuk macam yalah, kita tahu Nabi Ibrahim ni adalah seorang, mungkin ada orang persoalkan kan, Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi, kita ni manusia biasa. Ya betul. Tapi macam mana Nabi Ibrahim ni kan, Nabi Ibrahim ni tetap juga minta pertolongan Allah. Walaupun dia seorang Nabi. Ini kan kita ni manusia. Manusia yang biasa. Setiap hari buat dosa, setiap hari buat kesilapan, setiap hari ada kelemahan, ada titik kerendahannya. Jadinya kita lagilah kena minta kepada Allah SWT. Kena minta Allah berikan kita hidayah dan sebagainya. Okay. So, itu antara pengajaran apa yang kita boleh ambil. InsyaAllah. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dulu insyaAllah dengan tasbih kifarah dan surah Mu'az.